Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita bersiaran secara langsung dari Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk siaran solat fardu Jumaat edisi hari ini 18 April 2025 bersamaan 19 Syawal 1446 Hijrah. Saya Luqman Muhammad Zaki bersama dengan rakan setugas jurubahasa isyarat Muhammad Hanafi Ismail. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan dan masih lagi di dalam suasana meraihkan kemeriahan Syawal dengan pelbagai aktiviti yang sinonim dengan ziarah menziarahi dan mengeratkan hubungan silaturahim. Maka dalam kemeriahan ini jangan kita lupakan pesanan Nabi SAW di dalam hadisnya, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana lahu kasiyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di dalam bulan Syawal, maka baginya pahala sepanjang tahun. Bagi makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk solat fardu Jumaat untuk kawasan Kuala Lumpur dan yang sama waktu dengannya pada hari ini akan masuk pada jam 1.15 tengah hari, dan khutbah yang akan disampaikan hari ini tajuknya Lisan yang Berhikmah, akan disampaikan oleh khatib bertugas pada hari ini, Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Al-Fadil Ustaz Jamal Abdul Halim, manakala muazzin Ustaz Jeffrey bin Bujang. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bersama-sama dengan kita pada ketika ini Al-Fadil Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan untuk berkongsi dengan kita intipati dalam khutbah yang akan disampaikan nanti. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Ustaz. Selamat Hari Raya. Baik Ustaz, insya-Allah tajuk hari ini dalam khutbah yang akan disampaikan sebentar nanti, lisan yang berhikmah, yang saya kira sangat penting terutamanya di dalam musim kita saling ziarah menziarahi, iaitu lisan berhikmah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada para penonton rangkuman daripada khutbah yang akan disampaikan sebentar nanti. Baik, yang pertama terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah. Tajuk khutbah kita pada minggu ini adalah lisan yang berhikmah. Saya rasa ini amat bertepatan sebab kita pun berada dalam bulan Syawal. Bukankah dulu ketika kita menjalani ibadah puasa, kita bersungguh-sungguh dalam menjaga lidah dan juga perbuatan kita dengan harapan supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah. Berdasarkan hadis Nabi, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji dan perbuatan keji, maka Allah juga tidak berkehendak kepada puasa yang dilaksanakan. Jadi saya kira alangkah momentum ataupun kesungguhan kita itu perlu kita teruskan. Bukan hanya semata-mata ketika di bulan Ramadan dengan harapan Allah akan menerima ibadah puasa kita. Kalau tidak, sia-sialah saya kira kalau tidak ada kesinambungan daripada usaha kita yang sungguh-sungguh untuk menjaga lidah dan juga menjaga segala perbuatan kita. Baik Ustaz, terima kasih di atas jawapannya. Dan kalau kita lihat pada kehidupan kita dalam dunia moden hari ini Ustaz, mungkin pada zahirnya lisan tak berkata-kata, tetapi tulisan dalam media sosial kita, tulisan membawa pelbagai cerita yang baik, yang buruk, yang puji, yang keji. Mungkin ada Ustaz pesanan untuk dikongsikan bersama dengan penulis-penulis ataupun netizen-netizen kita di luar sana. Silakan. Ya. Ini juga adalah merupakan, boleh memberikan kesan yang cukup besar kan? Sebab penulisan juga dia akan mempengaruhi pembaca, dan saya kira sama juga seperti lisan, kata-kata yang kita ungkapkan. Sebab itu saya nasihatkan bagi netizen pada hari ini, kalau kita nak komen dan sebagainya, apa pun kita kena berfikir dululah kan. Kemudian kita kena selidik dengan betul. Sebab itu tajuk kita pada hari ini lisan yang berhikmah. Kan, hikmah itu sendiri adalah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang jelas untuk kita membezakan antara yang baik dengan yang buruk kan. Jadi sama seperti kita menjaga lidah, jari-jari kita yang menaik pun kita kena hati-hati dan berfikir dululah sebelum kita nak type sesuatu
untuk kita post dan ataupun untuk kita komen dan sebagainya. InsyaAllah. Baik, untuk terakhir sekali secara ringkasnya mungkin pesanan Ustaz kepada kita semua dalam menjaga amanah lisan kita yang kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz. Yalah. Seperti mana yang kita tahu, kita nanti akan disoal dari akhirat. Jadi kita kena jagalah lisan kita ini dan pergunakanlah dengan jalan yang terbaik, baca Quran, berzikir, ataupun kalau tidak ada apa-apa yang, kalau kita tak mampu untuk berkata baik seperti mana hadis Nabi, kita diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Saya rasa itu sajalah ya. Alhamdulillah, itu dia. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz di atas perkongsian intipati yang akan beliau sampaikan sebentar nanti di dalam khutbah dengan tajuk lisan yang berhikmah. Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita tumpukan perhatian kita sebentar sahaja nanti mendengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan dengan tajuknya lisan yang berhikmah. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang sama-sama mengambil peranan pentingnya bertanggungjawab di atas apa yang diperkatakan oleh lisan kita mahupun di dalam tulisan-tulisan kita. Sama-sama kita perhatikan, sama-sama kita ambil perhatian di dalam apa intipati yang penting akan disampaikan dalam khutbah sebentar nanti berkenaan dengan kelakuan kita, berkenaan dengan percakapan kita, dan kita kembali ke Dewan Solat Utama untuk azan yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan dan kelebihan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta limpahkanlah kepada keduanya kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya telah engkau tidak memungkiri janji. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, lisan adalah anugerah terindah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan lisan kita boleh berkomunikasi. Dengan lisan kita berinteraksi dan mengungkapkan isi hati kepada orang lain. Namun jika nikmat ini tidak dijaga, maka ia bukan lagi menjadi anugerah tetapi menjadi sebaliknya. Lisan adalah anugerah Allah yang boleh menyebabkan seseorang diangkat ke syurga atau dihumban ke neraka. Ramai orang yang meremehkan kata-kata, menganggapnya sekadar gurauan ataupun sekadar luahan emosi, tanpa menyadari bahawa setiap perkataan yang dikeluarkan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, sesungguhnya seseorang mengucapkan suatu perkataan yang diredai oleh Allah, dia tidak menyangka akan mendapat ganjaran daripadanya, tetapi dengan sebab itu Allah mengangkatnya beberapa darjat. Dan seseorang mengucapkan suatu perkataan yang dimurkai oleh Allah, dia tidak menyangka akan mendapat akibat daripadanya, tetapi dengan sebab itu dia dihumban ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Dan daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, si fulanah rajin solat sunat malam, berpuasa di siang hari, mengerjakan kebaikan dan bersedekah. Cuma dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya." Maka jawab baginda Nabi SAW, tiada kebaikan padanya. Dia termasuk penghuni neraka. Mereka bertanya lagi, sesungguhnya si fulanah mengerjakan solat wajib dan bersedekah dengan sepotong keju, namun tidak pernah mengganggu seorang pun. Bahasa Nabi SAW, dia termasuk penghuni syurga. Ingatlah, sebanyak mana pun amal ibadah dan kebajikan yang kita lakukan, tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak menjaga adab dan lisan kita kepada manusia. Pada hari ini dosa lisan banyak digantikan dalam bentuk tulisan yang kadang-kala lebih kesat, lebih buruk, penuh dengan adu domba, umpatan, kejian, fitnah dan berita palsu yang ditularkan di media sosial. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, seorang Muslim adalah yang selamat orang lain daripada gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh itu marilah sama-sama kita menjaga adab, memelihara lisan kita, mahupun agar kita tidak menyakiti orang lain. Berkatalah dengan sesuatu perkataan yang baik atau lebih elok sekiranya kita diam. Dosa lisan mungkin hanya didengar oleh beberapa orang, namun dosa tulisan berkekalan dan tersebar ke seluruh dunia di alam tanpa sempadan pada hari ini. Dalam kesibukan suasana di Syawal ini dengan aktiviti ziarah sahabat, ziarah ahli keluarga, jagalah perkataan kita dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah lisan kita untuk perkara yang lebih mengeratkan lagi hubungan sesama manusia, menyebarkan nasihat dan suasana positif.
lisan kita sebagai memberikan motivasi dan semangat supaya pertemuan-pertemuan kita di dalam kemeriahan Syawal ini memberikan kebaikan kepada semua. Inilah lisan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang boleh menjadikan kepada kita medan untuk membawa ke syurga ataupun sebaliknya. Lisan disebut lebih tajam daripada pedang. Lisan adalah sangat-sangat penting dan kritikal untuk kita pelihara sebaiknya. Semoga membawa kepada kebaikan kita semua. Para penonton yang berada di rumah, kita kembali kepada Dewan Salat Utama untuk azan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن البعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kehidupan kita sentiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengingatkan para jemaah agar memberikan tumpuan seketika kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara yang sia-sia. Alangkah ruginya kita yang sudah berada di ruang zikrullah di dalam masjid ini tetapi minda dan jiwa masih leka dengan urusan dunia. Mimbar hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Lisan yang Berhikmah. Kaum muslimin yang berbahagia, lisan adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga. Dengannya kita mampu mengucapkan kalimah syahadah, berzikir, menyampaikan ilmu dan kebenaran. Namun pada masa yang sama, lisan juga boleh menjadi punca kehancuran diri sendiri dan juga orang lain. Kita harus sentiasa bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala menegaskan pemberiannya ini melalui firman-Nya dalam surah Al-Balad ayat 8 dan 9. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Tidakkah kami telah menjadikan baginya dua mata, yakni untuk ia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan kami, dan lidah serta dua bibir untuk ia menyempurnakan sebahagian besar dari hajat-hajatnya. Oleh sebab itu, kita harus sentiasa memerhatikan setiap perkataan dilafazkan agar ia tidak menjadi sebab terjerumusnya kita ke dalam neraka yang pedih. Wahai saudaraku sekalian, lisan atau lidah kita ini seperti senjata bermata dua, iaitu dapat digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga digunakan untuk menurut telunjuk syaitan. Allah Subhanahu wa taala juga memberi peringatan kepada kita melalui firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang dibaca pada awal khutbah tadi, yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, yakni supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika yang demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani. Jika kita gunakan lisan untuk membaca Al-Quran, berzikir, berdoa kepada Allah untuk amal ma'ruf nahi mungkar, maka inilah yang dituntut dari seorang mukmin, dan ia merupakan bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat lisan. Sebaliknya, jika kita gunakan lisan untuk berdusta, bersaksi palsu,
melakukan ghibah, yakni mengumpat, namimah, batu api, qazaf, memecah belah umat Islam, merosakkan kehormatan seorang muslim yang lain atau seumpamanya, maka ini diharamkan dan merupakan bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah besarnya fungsi lidah, sama ada ia menjadi penyebab diangkatnya darjat kita atau ia jadi penyebab kepada kebinasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimah yang termasuk keredaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan satu sebab kalimah itu Allah menaikkannya beberapa darjat. Dan sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimah yang termasuk kemurkaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimah itu dia dihumban ke dalam neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudaraku yang saya kasihi sekalian, mutakhir ini dosa lisan bukan sekadar dengan mulut. Ia juga dengan mudahnya boleh berlaku melalui jari jemari kita dalam bentuk tulisan, perkongsian dan komen yang menyakitkan. Dalam hal ini ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka ketika kita menggunakan media sosial, perlunya menjaga adab, dan antara panduan yang dapat saya kongsikan ialah: yang pertama, semak sebelum sebar. Setiap berita yang sampai kepada kita perlu dipastikan kesahihannya terlebih dahulu. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan penting kepada kita melalui sabdanya, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu dikira berdusta apabila dia menceritakan setiap apa yang didengarnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, fikir sebelum meninggalkan komen. Berfikirlah sedalam-dalamnya sebelum meninggalkan komen di media sosial. Jangan terlalu ikutkan emosi. Sebaliknya, gunakanlah hujah dan fakta yang tepat. Ingat bahawa setiap perbuatan, termasuk komen-komen di media sosial, akan dicatat dalam buku catatan amal dan akan dibentang di hari akhirat nanti. Yang ketiga, tidak terikut-ikut bicara dalam perkara yang berada di luar pengetahuan kita. Bukan semua hal yang timbul di media sosial itu perlu kita ulas. Lebih-lebih lagi hal-hal yang berada di luar pengetahuan kita. Serahkan kepada pihak yang sepatutnya untuk menyelesaikan sesuatu isu, dan janganlah terlalu mudah membuat hipotesis atau teori terhadap sesuatu isu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 36. Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Saudaraku sekalian, lisan perlu dijaga dari melakukan perbuatan dosa. Apa yang dilafaz pada lisan sebenarnya mencerminkan hati seseorang. Oleh sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kita untuk menjaga lisan. Itulah hubung kait antara
lurusnya lisan dan kelurusan hati dan iman seseorang. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "La yastaqim imanu abadin hatta yastaqim qalbuh, wa la yastaqim qalbuhu hatta yastaqima lisanuh, wa la yadkhulu rajulun al-jannah la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Iman seseorang hamba itu tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seseorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang jirannya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, dia tidak akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka peliharalah lisan kita, sama ada secara zahir maupun di media sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin seseorang yang menjaga lisannya dengan baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah." Sesiapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, nescaya aku menjamin syurga baginya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Justru sebelum mengakhiri khutbah, renungkan beberapa pengajaran ini. Yang pertama, lisan atau lidah kita seperti senjata bermata dua yang boleh membawa manfaat jika digunakan pada jalan kebaikan, juga boleh membawa kebinasaan jika digunakan pada jalan yang dosa. Yang kedua, gunakan lisan secara berhikmah seperti memperbanyakkan berzikir dan mengajak orang lain membuat kebaikan. Inilah salah satu bentuk kesyukuran atas nikmat lisan yang dikurniakan. Yang ketiga, jauhilah perkataan-perkataan yang boleh menyakitkan hati dan perasaan orang lain. Hindari juga perbuatan tuduh-menuduh, mencaci dan mencerca antara satu sama lain, apatah lagi menuduh tanpa bukti dan melemparkan sangkaan buruk terhadap orang lain. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 70 hingga 71. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan katakanlah perkataan yang benar-benar dalam segala perkara, supaya dia memberi taufik dengan menjayakan amal-amal kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mencapai sebesar-besar kejayaan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض الله عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا Kebahduli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, wa kazalika ke bawah duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Raja Zaris Sofiah. Allahumma faz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayahu minal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baladana maliziya aminan mutma'inna سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك الدين وانصر من نصر الدين واهزل من هزل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Bantulah umat Islam yang tertindas di mana-mana jua, terutamanya buat saudara kami di Palestin. Ya Allah, berilah mereka kekuatan dan kemenangan dalam menghadapi musuh. Sesungguhnya hanya Engkau yang Maha Berkuasa. Ya Allah, perbaikilah segala urusan kami dan urusan-urusan yang memberi kebaikan kepada umat Islam. Satukanlah hati kami seluruh umat Islam dan singkirkanlah perpecahan yang timbul dalam kalangan kami. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu ke atas kami dan jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang terhalang dari nikmat-Mu. Ya Allah, angkatlah dan jauhkanlah kami dari kemukaan-Mu, mara bahaya, mara bencana, kesengsaraan, kemarau, banjir, kezaliman, kesesatan, gempa bumi, angin ribut yang membinasa, kejahilan baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang Engkau redai. Hanya kepada-Mu ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله العظيم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Rapat-rapat dan luruskan saf. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Astaghfirullahalazim ya Allah. Salli fardhu Jum'ati rak'ataini. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باغئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فهينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وجميع عبادتنا يا مجيب السائلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفوا عند الحساب اللهم طول أمورنا واصلح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزاقنا وإلى الخير قربنا وأن الشر أبعدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.
Alhamdulillah, itu dia sebentar tadi dapat sama-sama kita saksikan siaran secara langsung untuk solat fardu Jumaat hari ini 18 April 2025 bersamaan dengan 19 Syawal 1446 Hijrah, dan khutbah yang telah pun disampaikan sebentar tadi bertajuk Lisan yang Berhikmah. Semoga sama-sama kita dapat mengambil segala intipati dan faedah daripada khutbah yang disampaikan agar dapat sama-sama kita amalkan di dalam kehidupan kita, menjaga lisan kita, memberikan kebaikan kepada orang lain melalui lisan kita, agar lisan kita yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bakal dipertanggungjawabkan kepada kita kelak, memberikan kita kebaikan dunia dan juga di akhirat kelak. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sahaja lintas langsung daripada Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya Luqman Muhammad Zaki. Terima kasih di atas perhatian dan tontonan anda semua. Sekian sahaja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.